Aisyah, Mami nak Aisyah jadi ustazah. Aisyah nak jadi apa? Pelakon atau penyanyi. Ni aku bagi penampak satu lagi. Tak payah jadi pelakon, tak payah jadi penyanyi Aisyah. Tak tahu mana pun nak berlakon jadi penyanyi. Tengok hujung-hujung mak hang kena menego kat Aisyah. Hui. Tak pun jadi, tak nak jadi ustazah, jadi business woman. Mommy, this is my past, not your past. You cannot tell me what to do. Ayo. Kelakar pula bila tengok reaksi Aisyah bila cerita cakap nak tengok Aisyah jadi ustazah bila besar nanti ya. Ramai juga yang nak tengok ni. Ni cuba habaq What's saya. today, what's today? No. You are my daughter. You have to believe me. Tengok Gen Z zaman law ni. Aku nak tengok dia jadi apa nanti. Mungkin ada betul juga ya cakap cerita tu. Mungkin Aisyah sesuai jadi dentist atau doktor agaknya ni. Aisyah, Mami nak Aisyah jadi ustazah. Aisyah nak jadi apa? Pelakon atau penyanyi. Ni aku bagi penampak satu lagi. Tak payah jadi pelakon, tak payah jadi penyanyi Aisyah. Tak tahu mana pun nak berlakon jadi penyanyi. Tengok hujung-hujung mak hang kena menego kat Aisyah. Hui. Tak pun jadi, tak nak jadi ustazah, jadi business woman. Mommy, this is my past, not your past. You cannot tell me what to do. Ayo, ni cuba habaq What's saya. today, what's today? No. You are my daughter. You have to believe me. Tengok Gen Z zaman law ni. Aku nak tengok dia jadi apa nanti. Marilah kita sama-sama tengok nanti ya. Bila Aisyah besar nanti mungkin Aisyah jadi ustazah